Ada boleh yang kau longgar, Mak Noh. Ada boleh yang kita ni longgar dengan anak-anak. Ada boleh kita jadi hantu. Ada boleh kita jadi singa. Kadang-kadang kita jadi ustazah. Watak kita sebagai ibu, lagi akak kan balu seorang kat rumah nak didik dia. Aku akaklah ibu, akaklah bapa. Akulah ibu, akulah bapa, akulah segala. Lama-lama aku moncrot dekat dalam bawah kursi. Jadi watak aku kena bawa berbeza. Betul. Betul tak, Manu? Susah kalau tu. kau nak kereh, nak bagi. Tu salah cikgu. Tu salah cikgu. Betul ke salah cek sekolah semua 100% kak? Tak adalah, Manu. Kadang-kadang lebih-lebih kat mak bapak ni pun. Benda-benda sikit pun lah. Aku ni kadang-kadang anak aku kan, yang seorang duduk asrama. Okey, fine. Dia ngadu kat Kia gini, gitu, bangun ni, gini. Adalah gitu, gini sikit. Aku dengar. Okey, fine. Sekarang aku cakap kamu yang sekolah. Sebab dia tidak lagi beyond benda yang bukan-bukan. Setakat benda yang sikit-sikit, Mak Noh, kita boleh sembang dengan dia. Biar dia hadap sendirilah. Biar dia hadap sendiri. Memang betul banyak jenayah-jenayah yang berlaku yang kita takut. Sebagai mak aku pun takut. Bukanlah kata aku beradik sangat. Tetapi Mak Noh, kalau kau sikit-sikit, Don, kenapa? Jangan. Bila kau macam tu, anak kau lembik, generasi puding karamal. Puding karamal Jadi kan aku cakap, anak aku, kamu kalau macam gitu, kalau kata orang tu kata kamu anak yatim, kamu jawab balik. Takkan aku yang nak jawab. Takkan kamu bergaduh aku menjawab. Betul tak, Manu? Betul. Takkan demo punya cerita kita nak jawab. Aku cakap berani kerana benar. Jangan lembik dekat sekolah. Kalau perlu kau memang doktor dia bullying kau, biar aku datang. Kia perempuan akan lepas mau pecah mi karihan yang satu jauh sebelum belakang. Zas aku pergi sekolah kamu. Berani kerana benar. Kalau betul dia touch kamu, katakan lesbo touch kamu. Tak. Macam tu. Biar kamu, aku cakap dengan dia, biar kamu menjerit macam kena polong. Tu. Jadi biar Puan Kia, anak awak macam histeria kena polong. Biar Kia datang. Kenapa kamu kena polong? Tak, lesbian pegang. Cakap. Betul. Biar cakap depan-depan anak ni. Jangan kita kena ada. Jangan bagi taekwondo lagi lah. Bagi juga. Ini bagi tak jadi. Tak jadi juga. Kadang-kadang kau nak kan kat sekolah. Jadi kau kena lantang, louder aku cakap. Betul. Berani kerana benar anak-anak. Takut kerana salah. Macam khutbah lah. Jangan kamu pun, anak aku cakap, dua-dua anak aku perempuan. Aku cakap, jangan kamu tergedik. Kamu jangan memintanya. Kau jangan meminta kak. Aku cakap, kalau kakaknya kan, tergedik. Tak payah. Kamu jangan takut. Apa yang kamu takut?